Siapa nama bapa Alucard? Jawab soalan paling susah Emily Baby. Phone ni milik korang. Tu belakang. Jom. Boleh duduk ML tak? Saya tanya 4 soalan. Jawab 4 soalan. Saya bagi awak hadiah bernilai RM1,000. Alamak, duit ni. Okay, soalan yang pertama. Siapa adik-beradik Salena? Mana boleh teka? Dia kena betul bang. RM1,000 bang. Siapa nak bagi? Karina. Ya, siapa? Karina. Okey. Betul. Soalan nombor 2. Siapa bapa Laila? Bapak Laila. Alamak. Laila. Boleh google tak? Nolan. Nolan. Betul, Nolan. Okey, soalan ketiga. Ini susah sikit lah. Okey. Siapa nama bapa Alucard? Bapak Alucard. Tak tahu lah. Pas lah. Pas. Okey, dia tak tahu nama bapa Alucard Tak apalah. Nama bapa Alucard sebenarnya adalah Suhaimi guys Siapa pula Suhaimi? Tak ada lagu kau je lagu kau. Okey, kita bagi dia hadiah. Kejap. Ni hadiah RM1,000. By the way, kenal Sultan Rik tak? Kenal? Cakap tak kenal. Tak kenal. Kenal. Okey, tak kenal. Abang rasa dengan handphone Oppo ni abang boleh sampai rank apa? Saya rasa boleh immortal boleh. Malam ni immortal lah.